Share tips untuk menambahkan cinta kepada Allah. Nak tambah cinta pada Allah, cikgu, formula nombor 1 cikgu apa dia? Nak tambah cinta pada Allah, nombor 1 apa dia? Ya tuan, senyumnya, nombor 1, I want to love God. Bagus. I want to love Allah, tulis. How to love Allah, tulis kat cermin. Belum sikat rambut, how to love Allah. Tak jadi sikat rambut. Nak cinta pada Allah, pertama kena ada ilmu kan? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Dan betul cikgu sebut tadi, Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kamu takkan sampai ke martabat cinta pada Allah jika apa yang Allah suka, kamu tak suka. Cinta pada Allah ni bohong ya. Kita kata, aku sayang pada Allah, bohong. Kata Al-Ghazali, jika apa yang Allah suka, kamu tak sanggup buat. Tak usah sebut kamu cinta pada Allah, bohong ya. Tapi nak tahu apa yang Allah suka, kena ada ilmu. Maka ilmu dulu. Kemudian bila kita tahu, oh Allah suka pada taubat, kita nak bertaubat dari semua dosa kita. Oh Allah suka kepada orang yang berzikir, oh kita nak ingat pada Allah, berzikir selalu. Oh Allah suka pada orang yang musallin, orang yang melaksanakan solat, kita tak nak tinggal-tinggal solat, qadha dengan senang solat. Kita nak buat apa yang Allah suka. Kata Al-Ghazali, jika you cinta pada Allah, antara tandanya, manifestasinya ialah apa yang Allah suka, saya nak buat. Dan tambahan dari itu, apa yang Allah tak suka, saya pun tak mau buat. Tambahan dari itulah, dia mesti begitu. Jika tidak, tak selari. Apa yang Allah suka, saya buat. Apa yang Allah tak suka pun saya buat. Dia tak boleh. Dia kena ada ilmu, apa yang Allah suka, saya suka. Apa yang Allah tak suka, saya tak suka. Kata Al-Ghazali, kalau begitu, itu manifestasi anda sayang pada Allah. Tapi kena ada ilmu. Nak sampai ke makam tu tak mudah. Tak mudah. Tapi boleh berusaha. Boleh sungguh-sungguh berusaha. InsyaAllah. Okay? Alhamdulillah.